Dalam minggu lepas, Abang Boy ada cover satu kes yang berkaitan dengan snuff movie yang terjadi dekat Vietnam. Mangsa dengan rela hati nak ditamatkan semasa dia tengah cap melan. Gila guys kes tu. Tetapi lepas tu Abang Boy perasan something tau. Itu adalah kali pertamanya Abang Boy cover kes daripada Vietnam. So disebabkan rasa ingin tahu Abang Boy ni tinggi, Abang Boy start research kes-kes ke sana. Dan pada masa ni lah Abang Boy terjumpa satu kes gila. Dan kes ni ada berbau mistik sikit. Sebenarnya kes ni sangat famous dekat Vietnam, tetapi tak ada langsung coverage daripada media antarabangsa. Mungkin disebabkan diorang ni dah macam China juga. Berita keluar masuk akan dikawal oleh kerajaan. Dan kejadian ni pula berlaku pada tahun 2000. Disebabkan ini juga Abang Boy nak minta maaf awal-awal. Gambar ni memang susah nak cari kot. Kalau korang faham bahasa Vietnam, mungkin korang boleh pergi cari sendiri. Dan lagi satu, Abang Boy akan menggunakan bahasa ganti untuk beberapa perkataan. Bagi sesiapa yang tak berapa faham tu, korang boleh komen. InsyaAllah ada otak-otakan ni yang akan membantu. So anyway, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Pada penghujung bulan Julai tahun 2000, di perkampungan Tan Binh, seorang wanita pertengahan umur yang bernama U Teo sedang memberi makan kepada itik yang dia bela. Tempat ni sebenarnya terletak dekat tepi Sungai Mekong tau. Kalau sebelum ni tempat tu adalah kawasan kebun, tetapi disebabkan banjir, dia dah menjadi satu pulau yang kecil. Benda ni memang biasa sangat terjadi dekat sana. Disebabkan perkampungan ni terletak di tanah lembah, so setiap musim hujan akan dinaiki air. Nak ke mana-mana kena menaiki bot. So selepas dia habis bagi makan dan itik-itik dia pun dah masuk ke dalam reban, dia pun nak geraklah balik ke rumah. U Teo ni memasuki bot dan menggunakan pedayung untuk menolak. Tapi tanah tempat dia tolak tu macam rapuh. Okey, tak apa, dia tolak lagi. Dan kali ni kayu pedayung tu terkena dengan satu benda yang keras. Mula-mula tu diingatkan batu ataupun akar kayu. Dia pun memeriksa lah dengan lebih dekat. Ambil kau, terperanjat dia kat situ, nyaris tak jatuh ke sungai. Apa yang U Teo jumpa adalah wajah seorang wanita yang tenganga. Memang berlumuran dengan lumpur lah. Dekat situ juga Teo ni menjerit macam orang kena histeria. Tak berapa jauh daripada situ, ada seorang lagi penduduk kampung yang bernama Chow Vanya. Dia sedang menaiki bot untuk pulang ke rumah. Bila terdengar jeritan U Teo, dia terus bergegas untuk membantu. U Teo daripada tadi tak habis-habis lagi menjerit untuk menunjukkan tempat di mana jasad mangsa ditanam. Dia punya bau, saya cakap lah, memang menumbuk hidung. Macam jasad tu dah berada lama dekat situ. Walaupun jasad tu dah dalam proses mereput, Chow perasan macam familiar. Mangsa tu tak lain tak bukan adalah penduduk kampung tu juga. Namanya adalah Tran Thi Phong, atau lebih dikenali sebagai Tu Phong, yang berumur 25 tahun. Dia telah dilaporkan hilang sejak 2 bulan yang lalu. Sebenarnya beberapa penduduk kampung telah mendengar angin yang Tu Phong ni sedang menerima rawatan daripada seorang momo. Kali terakhir dia dilihat adalah bila dia menaiki bot menerusi terusan Ma Trong. Tetapi walaupun macam tu, tak ada siapa pun yang berani cakap apa-apa. Sebab dikatakan bomoh ni mempunyai kuasa sakti daripada alam sebelah. Dan tempat mangsa ditemui pun tak berapa jauh daripada rumah bomoh tu. Hanya beberapa ratus meter je. Nama bomoh tu adalah Pham Wan Tuan, atau lebih dikenali sebagai Hai Tong. Berita penemuan jasad Tu Phong ni memang cepat sampai ke telinga penduduk kampung. Disebabkan marah, Chow bersama ahli keluarga dan juga penduduk kampung terus pergi menjebur rumah Hai Tong. Tetapi Hai Tong dah ready dah. Macam dia tahu apa nak jadi. Dia telah menyekat pintu rumahnya sambil bersenjatakan sebilah parang panjang. Dia siap cabar kot siapa yang nak menjadi santapan parang keramat dia. Memandangkan Hai Tong pun mendakwa yang dia adalah seorang yang kebal dan boleh terbang, orang penduduk kampung jadi takut pula. Tak ada siapa pun berani menyebur masuk. Sampailah polis datang. Korang kena tahu tau, perkampungan ni memang betul-betul ceruk. Ditambahkan pula musim banjir. So satu-satunya cara untuk sampai ke kampung tu adalah dengan menaiki bot. Jalan besar memang semua dah tenggelam lah. Polis mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke situ. Sampai-sampai je memang bergasak polis dengan bomoh ni. Tapi tak boleh buat apa juga. Last-last Hai Tong kena heret keluar dengan menggunakan rantai besi. Sembang je lah, kata boleh terbang lah, boleh hilang-hilang lah. Lalas kena lauk juga dengan polis. Selepas daripada ni, sepasukan polis memulakan tugas untuk mengeluarkan mangsa. Pada masa ni memang dah macam keramaian dah guys. Dah macam parti. Walaupun menurut saksi, pada masa tu memang hujan lebat. Orang kampung peduli apa? Bukan selalu diorang dapat tengok benda-benda macam ni. So kawasan kejadian memang penuh dengan orang-orang kampung. Menurut laporan awal polis, kedudukan jasad Tu Phong memang agak pelik. Dia ditanam dalam posisi duduk dan tangannya memeluk tubuh. Macam posisi bayi lah. Dan yang lagi pelik adalah dia tak ditanam macam
sedang berbaring tau. Jasad dia tengah duduk. Oh, memang ritualistik habis. Polis juga memeriksa rumah Haitong. Dorang temui satu meja yang mungkin dijadikan tempat pemujaan ataupun altar. Dekat atas altar tu pula, polis temui 3 tengkorak, 1 balang yang berisi rambut dan juga 1 tangkal. Bukti menunjukkan yang ini bukan pembunuhan biasa-biasa ni. Ini mungkin adalah pembunuhan ritual dan telah dirancang oleh Haitong. Nampak gayanya Tu Fong bukan satu-satunya mangsa dia. Tetapi sebelum tu kita kena rewind sikit. Daripada mana datangnya asal usul si Haitong ni? Dikatakan Haitong bukan penduduk asal perkampungan Tan Binh. Dia tiba-tiba je muncul pada pertengahan tahun 1990-an. Dia sampai menaiki sampan dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang perawat tradisional. Mula-mula tu penduduk ni tak adalah nak kisah sangat. Yalah, asal kau tak buat kacau, lantak kau lah nak buat apa. Tetapi si Haitong ni digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut dan selalu membantu. Haitong even membantu memberikan rawatan percuma kepada penduduk kampung yang tak berkemampuan. Macam Abang Boy cakap lah, kampung ni memang terceruk. Nak pergi ke hospital ke klinik ke memang jenuh lah. Dan lama kelamaan penduduk kampung dapat menerima Haitong. Dorang even memberikan dia 1 plot tanah untuk dia membina rumah dia. Dan pelan-pelan reputasi Haitong makin dikenali sebagai seorang perawat yang baik hati. Tetapi sejurus dia disiap membina rumah, Haitong dikatakan terus berubah. Mereka yang datang untuk menerima rawatan menggambarkan ada sesuatu yang pelik dengan dia ni. Dia dah tak semesra dulu tau. Tetapi yang menyerlah adalah pandangan mata dia. Sesiapa je yang tenung mata Haitong lama-lama akan merasa seram tak tentu pasal. Pada masa ni lah macam-macam cerita keluar. Ada yang mengatakan ada ketika mata Haitong ni nampak hitam je. Ada juga saksi yang mengatakan dia pernah nampak Haitong ni meminum arak dengan banyak. Tetapi Haitong langsung tak mabuk. Haitong mendakwa yang dia mempunyai tangkal kebal daripada senjata. Tangkal tu juga membolehkan dia buat macam-macam lah. Dia boleh terbang lah, dia boleh panggil hujan dan macam-macam lagi. Tetapi itu okey lagi tau. Haitong even claim yang dia boleh hilang kalau nyawanya dalam bahaya. Untuk memperolehi kuasa sakti ni, Haitong mengatakan dia terpaksa menjadi seorang vegetarian. Dia juga tak boleh buat benda-benda yang tak senonoh dan diwajibkan untuk menolong orang. Walaupun dakwaan ni semua tak masuk akal, tak ada siapa pun berani mempersoalkan Haitong. Satu sebab takut, dan lagi satu ialah macam Abang Boy cakap tadi, orang kampung memang senanglah dia nak ayamkan. Dahi basah kena kencing pun masih lagi nak percaya. Disebabkan inilah ramai yang takut nak pergi berjumpa dengan Haitong. Dia bukan sekadar mengubah orang je, dia boleh santau orang juga. Orang kampung akan berjumpa dengan Haitong kalau perlu sahaja. Dan lagi satu benda creepy pasal Mamat Haitong ni adalah masa ditetapkan untuk merawat orang. Dorang hanya boleh datang pada tepat pukul 12 malam dan tak boleh bawa geng. Kena datang seorang-seorang je. Lama-lama penduduk kampung buat spekulasi sendiri. Dorang rasa Haitong ni sebenarnya bukan mengamalkan perbuatan alternatif pun, tetapi mungkin mendapat kuasanya daripada alam sebelah. Amalan tu diberi nama Tien Ling Kai. Sejak daripada zaman purba lagi, rakyat Vietnam memang masak dengan amalan ni. Benda ni berasal daripada satu puak daripada pegunungan Tak Son di daerah An Giang dan juga Talon. Dorang ni memuja semangat yang bernama Kumantong. Kumantong kalau kita translate adalah The Golden Boy. Kalau versi Vietnam pula, benda ni dipanggil Tien Ling Kai. So basically dorang memuja roh budak lah. So macam mana pula dorang buat tu? Dorang akan collect mudigah daripada wanita mengandung yang dah mati. Dan mudigah tu pula dorang akan keringkan dan dijadikan sebagai tangkal. Dikatakan tangkal tu akan memberikan kekayaan dan nasib yang baik untuk si pemakai. So korang pening kan apa maksud mudigah tu? Korang boleh pergi Google sendiri jap lagi. So anyway, cara Haitong pula lain sikit. Menurut Haitong sendiri, untuk dia dapat roh budak yang dipanggil Kumantong tu, dia perlu tamatkan nyawa 9 orang wanita dan collect tempurung kelapa dorang. Itulah sebab jasad Tu Fong tu ditanam dalam posisi menegak, kepalanya dekat atas. Dia akan collect kepala mangsa selepas habis proses perebutan. Semua tu untuk apa guys? Dikatakan amalan ni adalah untuk memiliki ilmu kebal daripada sebarang senjata. Dia boleh hilang sekiranya berhadapan dengan musuh dan sebagainya lah. Walaupun benda ni hanya kepercayaan karut marut, dia mengatakan ilmu tu telah diturunkan kepadanya daripada gurunya di pegunungan. Dia dah mengamalkan benda ni lebih daripada 10 tahun. Dia hanya akan menggunakan watak seorang perawat yang baik hati hanya untuk memberdayakan orang-orang kampung. Kalau lelaki yang datang meminta rawatan, dia akan rawatlah seperti biasa. Tetapi sekiranya wanita yang datang, dia akan soal siasat dulu. Dia nak tengok sama ada wanita ni masih suci ataupun dah ditebuk siamang. Tetapi benda ni bercakahan daripada sebilangan besar mangsa dia. Ada di antaranya adalah isteri orang ataupun janda. So sunti belah mana pun Abang Boy tak tahulah. Bukit Ambalan tu agak fleksibel kot. Tak kisahlah masih dara ke tak, janji lawa. Mungkin lah. So anyway, dikatakan mangsa mula menghilangkan diri sejak daripada penghujung tahun 1990-an. Sejak Haitong ni diberi tanah dan membina rumahnya sendiri. Memandangkan kawasan tu memang selalu dilanda banjir. So kejadian orang hilang ni memang biasa sangat berlaku. Itu tak campur lagi buaya yang hidup dekat Sungai Mekong. So orang kampung macam tak kisah sangat. Tak
tak ada siapa pun syak yang mangsa ni telah ditamatkan nyawa diorang. Mangsa paling awal yang diketahui adalah Nguyen Thi Nguyet. Dia adalah seorang peniaga sayur kecil-kecilan di pasar. Nguyet ni memang rajin bekerja. Setiap pagi sebelum subuh dia akan bersiap-siap untuk pergi menjual. Tapi biasalah guys, kalau meniaga kecil-kecilan ni, dia punya hasil jualan tu tak adalah besar mana. Sekadar lepas parah-parah sidong je lah. So Nguyet ni pergi berjumpa dengan Haitong untuk meminta tangkal penarik rezeki. Kok-kok lah boleh mengubah nasib dia. Pada mulanya Nguyet ni tak tahu pasal patah larang Haitong. Dia datang pada petang hari selepas dia habis berniaga. Tetapi Haitong mengarahkan untuk Nguyet ni datang sekali lagi pada tengah malam. Disebabkan nekat, Nguyet datang sekali lagi pada malam tu seorang diri. Itu adalah kali terakhir sesiapa pun mendengar pasal Nguyet. Nguyet telah dicekuh dan jasadnya telah ditanam di belakang rumah Haitong. Mangsa kedua Haitong adalah seorang wanita yang bernama Pham Thi Dep. Pham ni pula ada masalah dengan perhubungan dia. Dia meminta Haitong untuk membuang sial daripada badan. Penyudahnya sama juga nasib dia dengan mangsa sebelum tu. Dia telah ditanam dalam sebuah kubur cetek di belakang rumah Haitong. Dan mangsa paling muda adalah Lee Thi Nguyet yang berumur 18 tahun. Dia adalah penjual tiket loteri daripada bandar Tan Hoi. Dia mendengar kabar angin daripada kenalannya yang ada bomoh power yang boleh memberikan dia tangkal. Sama juga, dia menerima nasib yang sama dengan mangsa-mangsa yang lain. Dan mangsa terakhir adalah Tu Fong. Daripada remaja, macam-macam masalah dia kena hadap. Dia dah pun berkahwin, tapi bertahun-tahun masih lagi tak dikurniakan anak. Disebabkan dah lari daripada hidup susah, Tu Fong berhijrah ke bandar Saigon untuk bekerja di kilang tekstil. Tetapi itu pun tak lama. Suaminya kat kampung pula kuat jealous. Hari-hari dia pujuk Tu Fong ni untuk balik ke kampung. Dia rindulah, dah lama tak bayar bil air lah, dan macam-macam lagi lah. So disebabkan rasa bersalah, Tu Fong baliklah juga. Tetapi keadaan tak seindah yang diidamkan. Yelah, hidup kat bandar ni bebas dan dia ada duit sendiri. Sekarang ni dekat kampung apa je lah yang boleh dia buat. Tambah-tambah pula yang si suami ni kaki botol. Makin lama makin semak pula kepala otak si Tu Fong ni. Pada lebih kurang masa ni lah dia mendapat kabar berita tentang Haitong, seorang bomoh yang mampu mengubat apa saja penyakit, termasuklah mengubah nasib yang malang. Tetapi Haitong ada syarat. Nak berjumpa dengan dia kena datang tengah malam dan kena datang seorang diri. Kali pertama Tu Fong datang tu berteman dengan sepupu dia. Haitong selamba je halau Tu Fong untuk balik. Dia tak mengubat ramai-ramai orang. Dia hanya akan merawat secara solo sahaja. Kalau nak, datang balik seorang diri. Lepas tu dia tutup pintu. Terkiar-kiarlah si Tu Fong dan sepupu dia balik. Nak datang bukannya senang guys. Kena naik bot tengah-tengah malam pula tu. Tetapi Tu Fong ni masih nekat. Dia tak patah semangat. Dia betul-betul perlukan bantuan untuk mengubah nasibnya. Pada malam 28 Mei tahun 2000, dia memulakan perjalanannya ke rumah Haitong. Sebelum gerak, dia sempat bagi tahu ahli keluarganya yang dia nak pergi berubat. Tetapi Tu Fong tak balik ke rumah dah lepas tu. Selama 2 bulan keluarga mencari tapi tak ada khabar berita. Keluarga pun tak tahu bomoh mana si Tu Fong ni pergi jumpa. Sampailah pada penghujung bulan Julai, ahli keluarga mendapat berita yang penemuan jasad seorang wanita di pinggir kampung. Bila disoal siasat, Haitong mendedahkan semuanya. Pada malam tu, Tu Fong datang seorang diri berbekalkan sepersalinan baju. Dan cara rawatan si Haitong ni memang pelik gila kot. Masa mula-mula Tu Fong sampai tu, dia tak dibenarkan masuk ke rumah melalui pintu depan. Dekat tepi rumah Haitong tu macam ada satu terowong tau. Tu Fong telah diarahkan untuk merangkak kat dalam terowong tu untuk masuk ke rumah. So bila Tu Fong berangkak, baju dia memang habis kotor lah. Pada masa ni lah Haitong akan memberikan satu set gaun putih. Haitong mengarahkan untuk Tu Fong menukar baju. Pada masa Tu Fong menukar baju ni lah Haitong akan melakukan serangan. Selalunya MO dia adalah mengetuk kepala wanita tu supaya tak sedarkan diri, dan dia terus melakukan sesi membajak sawah. Tapi tak semua mangsanya dibunuh tau. Ada juga yang dilepaskan. Sekiranya penduduk tu adalah daripada kalangan penduduk kampung, dia akan melepaskan mangsa selepas mangsa tu sedarkan diri. Kalau mangsa tu daripada kampung sebelah ataupun orang luar, memang siap lah. Cara dia menamatkan nyawa mangsa pun pelik gila kot. Semasa mangsa sedang menukar baju, dia akan datang daripada belakang dan terus mencekoh leher mangsa sampailah mangsa tak sedarkan diri. Selepas tu dia akan mencukur jembut mangsa sampai clean tau. Jembut tu pula akan diletak di dalam balang dan diletakkan di atas penjebahan. Haitong mengatakan jembut tu adalah di antara bahan untuk dijadikan tangkal. Tambah Haitong lagi, sebelum dia melupuskan jasad tu, dia akan melakukan sesi membajak sawah sekali lagi. Dan selepas tu barulah dia akan meletakkan mangsa di dalam kubur cetek di belakang rumahnya. Disebabkan rumah Haitong ni berada di kawasan yang berair, polis berdepan dengan kesukaran untuk mengeluarkan jasad mangsa. Dorang terpaksa buat dinding kayu kot untuk blok air. Selepas tu dorang akan pump air tu keluar. Lepas tu barulah dorang boleh mengorek tanah. Seramai 3 jasad telah ditemui. Kesemuanya tak ada kelapa. Selepas ujian DNA dijalankan, ketiga-tiga mangsa telah dikenal pasti. Ingat tak tadi Abang Boy cakap, polis temui 3 tempurung kelapa di atas meja pemujaan. Ketiga-tiganya tu adalah bilik mangsa dia. Disebabkan ini, polis tak yakinnya si Haitong ni
buat kerja seorang-seorang tau. Payah kau nak korek tanah dekat belakang rumah tu. So mungkin Haitong ada pembantu. Selidik punya selidik, rupanya memang betul. Haitong ada seorang lagi rakan sebahat. Nama rakan tu adalah Tan Trite, yang juga adalah teman wanita dia. Kehidupan Tan Trite ni pun tragik juga. Dia adalah seorang pesakit mental. Dia telah menerima rawatan daripada Haitong, dan entah macam mana boleh tersangkut pula jadi girlfriend. Bukan setakat tu je, Tran sangkut buat apa saja untuk mendapat kasih sayang daripada Haitong. Dialah yang menyebarkan kabar angin. Kononnya Haitong ni boleh membantu mengubah nasib wanita yang malang. Bukan tu je, dia juga membantu Haitong untuk melupuskan jasad mangsa. Daripada mangsa, Tran telah berubah menjadi partner in crime. Daripada hasil siasatan, Haitong dah buat kerja ni sejak daripada tahun 1999. Tetapi mengikut pengakuan Haitong, mangsa dia lebih daripada 4 orang. Bila ditanyakan di mana dia melupuskan jasad-jasad mangsa yang lain, Haitong je cakap yang jasad tu telah diambil oleh makhluk alam sebelah. Pula dah. So serius, tak tahu mana yang betul sebenarnya. Pengakuan daripada Haitong ni macam bercampur-campur dengan elemen mistik. Tak tahu mana yang betul, mana yang fiksyen. Haitong telah dihantar ke ward sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan. Pihak mahkamah nak tahu sama ada si Haitong ni gila ke tak, sama ada dia sedar atau tak apa yang dilakukan tu menyalahi undang-undang. Dan keputusan memang clear. Haitong memang dah lama rancang buat benda ni. Dia tahu apa yang dibuat tu salah, cumanya dia tak peduli. Dia betul-betul percaya dengan kuasa sakti dia. Pekarangan mahkamah memang dipenuhi oleh wartawan dan juga orang ramai yang nak menyaksikan perjalanan kes. Haitong yang digari melakukan yang dia tak takut. Dia tak akan mati. Perbicaraan berlangsung pada 4 April 2002 di Mahkamah Tinggi Dong Tap. Haitong dan Tran Trite berdepan dengan 4 pertuduhan menamatkan nyawa dan 4 pertuduhan merompak. Dan sekiranya didapati bersalah, dorang berdua mungkin berdepan dengan hukuman mati ataupun penjara sepanjang hayat. Di akhir perbicaraan, Haitong telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan. Dia telah menerima hukuman mati. Pada masa hakim menjatuhkan hukuman, Haitong dilihat tersenyum je, langsung tak menunjukkan rasa bersalah. Sementara Tran Trite telah didapati bersalah atas tuduhan bersubahat. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat. Haitong dijadualkan untuk menjalani hukumannya beberapa bulan selepas tu. Tempat dia menjalani hukuman di sebuah padang bola di pendapatan Tangkui. Kalau korang nak tahulah, hukuman mati dekat sana memang lain gila weh. Memang kasih tembak je. Dan selalunya hukuman tu akan dijalankan di tempat terbuka di mana semua orang boleh menjadi saksi. So memang penuhlah padang bola tu. Masing-masing kurir sebenarnya. Yalah guys, si Haitong ni claim yang dia kebal dan boleh menghilangkan diri. So rakyat nak tahu juga, betul ke Mamat ni ataupun hanya sembang kencang je? Tetapi seeloknya Haitong dibawa kepada bola tu, dia punya belagak terus hilang. Menurut saksi, Haitong meraung meminta untuk diberikan belas kasihan, sampaikan dia kena heret oleh pegawai polis. Dan akhirnya boboh yang mendakwa dia tak boleh mati juga di depan skuad penembak polis. Selepas daripada ni, penduduk kampung membakar pondok Haitong. Tempat tu telah dijadikan padang ragut untuk binatang ternakan. Tetapi yang menjedihkan adalah jasad Haitong tak ada siapa pun yang claim. Macam dia tak mempunyai ahli keluarga langsung, ataupun ahli keluarga terlalu malu untuk claim. Dia telah dikuburkan di dalam sebuah kubur yang tak bertanda. Begitulah nasib seorang bomoh gila. Klaim yang bukan-bukan, tapi akhirnya mati juga. Ramai yang mengatakan mangsa dia lebih ramai daripada tu, sebab dia dah mula merawat orang sejak daripada awal 90-an lagi. Even Haitong sendiri mengaku yang dia telah menamatkan sekurang-kurangnya 7 orang wanita. Tetapi itulah, tak ada bukti kukuh. Even pengakuan Haitong tu sendiri macam pengakuan orang gila. Tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang fiksyen. Cuma yang tinggal hanyalah keluarga mangsa yang masih lagi meratapi pemergian orang yang tersayang. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.